puan ataupun keupayaan. Kepada apa tu? Masuk kepada apa tu? Kita, contoh, kita boleh angkat. Kita boleh boleh angkat keupayaan tak? Ada keupayaan. Keupayaan. Keinginan berkehendak. Kita berkehendak. Kita tahu berilmu. Tu maksud satu-satu tu. Kita tahu kita berilmu. Kita hidup, nampak menyaksi kita hidup. Ilmu. Hayat, nama hidup, berilmu. Hidup, lepas tu berilmu, tahu, lepas tu hayat, hidup. Sama kita dengar. Menggunai telinga. Pendengaran. Basur. Melihat, kita dapat melihat. Kalam dapat berkata-kata, dapat berfikir-fikir. Keupayaan ini kita habaq kepada Allah Ta'ala. Bukan aku punya. 7 perkara ni, termasuk 8 perkara ni. Cakaplah hala-hala tu. Maksudlah hala-hala tu. Dalam pengertian asyhadu alla ilaha illallah, nabi-nabi, rasul-rasul, dia buat keluar perkataan itu, dia buat bahasa ringkas. Dia kata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahasa pendek dia alla ilaha. Bahasa pendek dia. Bahasa pendek dia di sana alla ilaha. Dan rasul-rasul dia buat keluar bahasa pendek juga, agak panjang sikit bunyi dia. Maksud dia tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau tengok ke semua tu dua kalimah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua. Asal perkataan tu. Aku nak saksi tiada Tuhan. Jangan kata tiada Tuhan yang disembah. Sebab tak layak bahasa sembah. Allah Ta'ala bukan benda. Bukan benda bersifat-sifat berbagai-bagai. Nak disembah dia. Bahasa Inggeris panggil objek, objektif, objection. Benda berobjek macam bangku ni objek. Tapi Allah Ta'ala bukan objek. Tak ada bagai, tak ada bentuk kelakuan tu bagai, sehingga dikatakan tidak berbagaian. Macam tu. Ini nak sentuh tak boleh, nak pegang tu, nak tengok tu, nak jemput pegang pun tak boleh. Nak sentuh-sentuh dia pun tak boleh. Kalau dia objektif, objek, saya boleh sentuh dia. Tak ada daya. Tak ada. Nak pegang, nak sentuh pun tak boleh. Tak ada. Nampak tak? Kita tak ada. Keupayaan itu tak ada. Tu maksud keupayaan di situ. Tu pangkai yang jadi Tuhan. Pangkal punca jadi Tuhan. Tukang kata tak ada daya tu. Saya nak tanya sekarang. Siapa yang duk kata aku tak ada daya? Tukang duk kata tu. Tapi duk kata tu main mana? Main mana? Yang duk kata tu. Kenapa dia tak termasuk di dalam pengertian la haula wala? Dan tak termasuk tiada Tuhan. Dan tak termasuk dalam mentiadakan ubudiyah kepada hawa nafsu. Di bawah tu ada 2 syirik. Pertama syirik jali, syirik khafi. Khafi 2 syirik. Tak termasuk dah. Mai syirik yang ketiga pula, yang terlindung. Cantik bahasa dia, punyalah laju, punyalah sedap, punyalah berbangga dengan perkataan tu. Allah la haula wala. La haula wala. Ni la haula wala quwata illa billahil azim. Tak ada daya lah aku. Maksud tu ke mana? Memang hang boleh kata, buat lagu pun boleh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi maksud ke mana? Tentu maksud dia mentiadakan keupayaan. Keupayaan tu bergantung pada 7 ciri ataupun 8 ciri, lebih elok lagi. Di sana tempat dia. Tapi tuan yang duk kata, cakap orang Kedah kata duk kata. Tuan yang sedang kata. Yang sedang kata la haula wala tu siapa? Kenapa dia tak termasuk jadi tiada, tak ada daya? Tak ada daya. Awal perkataan tadi, yang ucapan tadi. Kenapa dia tak termasuk? Kenapa dia tak termasuk? Awal ucapan la haula wala. La ataupun ada tukang kata tu. Tapi tukang kata tu duk kata la. Duk kata haula wala. Datang mana daya upaya tu? Tahu mana daya kata tak ada daya upaya tu? Tukang menyaksi tu. Menjelaskan. Ni siapa dia ni? Jelas ke tak jelas ke? Jelas ke tak jelas? Syirik. Jelas ke tak jelas?
Dia tu syirik. Tak habis. Tak habis. Tak habis napi, tak habis serah. Tak habis. Terlepas pandang, menyerah tak habis. Nampak dah situ? Ha. Tapi tak jelas hari. Tak jelas. Ha? Tak jelas. Tak apa? Tak jelas. Tak jelas. Tak jelas apa? Macam ustaz cakap tu, permulaan cakap la haula wala tu. Ha? Awal cakap, awal perkataan, orang yang sebut, orang yang ucap tu dia memang dia kata la haula wala. Ha. Soalan kedua pula, Ha. yang ada perkataan yang duk kata, yang duk bunyi, pandai main bunyi tu perkataan Ha. la haula wala. Ha. Soalan kedua, Ha. soalan ketiga tu, kenapa masih ada lagi perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim? Nampak dah terlepas pandang. Jadi soalan keempat tu nampak di situ nampak macam kita macam seolah-olah terlepas pandang. Ha. Seolah-olah lah boleh kata. Miss orang main bola tendang tak masuk penjuru nak tak dia miss. Miss just stick. Dia masa gym. Miss just stick dia tak sampai. Maksud tu tak sampai. Jadi di sini kekeliruan di sini yang jadi keliru pada kami sini. Ha? Kekeliruan sini. Ha? Bagaimana yang dikatakan penjelasan la haula wala tu yang sebenar-benar tu macam mana? Ha. Jadi soalan dia, saya ingat kalau ulang balik tanyalah secara individu, Ha? tanya saya ke, tanya Madi ke, tanya Habib ke, tanya Kodi ke, mesti ada tak faham. Sahih tak sahih? Saya. Boleh pergi tanya. Memang. Try tanya. Memang tak tahu. Memang tak tahu. Sebab tu syirik ni terlindung. Itu masalah dah. Tu dia terlindung. Dia terlindung. Bahasa Inggeris panggil misjestic. Hidden. Tersembunyi. Terlindung. Sangat-sangat terlindung. Sangat-sangat terlindung. Sebenarnya tak terlindung. Jadi Terlepas pandang. Terlepas pandang. dari segi apa yang Ustaz cakap ni pun, saya ingat, saya sendiri mengaku, saya ingat tak apa nak dapat jelas. Susah. Sebab dia susah. Susah. Nak capai ke pemahaman maksud tu. Kita nak capai jangkau ketinggian berfikir nak masuk pegang tu. Tak dapat nak jelas. Di sini apa yang saya nampak. Orang-orang yang melepaskan la haula wala itu, Saya nak perang dengan Ustaz kan. la haula wala itu. Nanti tu. Lepas tu Tak apa. mengapa dia perlu melepaskan? Hmm. Sebab perkataan lepas la haula wala itu maknanya tidak ada upaya. Tetapi dia melepaskan juga. Ha. Bermakna di situ dia tidak ada kesedaran diri. Ha. Maknanya tidak perlu melepaskan la haula wala kalau dia ada kesedaran diri. Maknanya lapas itu ibarat kata lapas kosong saja. Ha. Ucapan itu adalah dusta. Dusta. Di situ. Maknanya kalau kata orang itu melepasi ilmu, jika dia ada ilmu tauhid ataupun dia ada penafian diri terlebih awal, maknanya dia tak perlu cari dah. Maknanya dia sendiri sedar. Ucapan itu hanya pada mereka yang tidak tahu sahaja, tetapi ucapan itu juga dusta juga. Sebab apa? Mereka boleh lagi berucap. Jadi bila orang yang lepas syahadah, kalimah syahadah, dia mengenal akan diri, mengenal akan Tuhan, mengenal akan Allah, maka ucapan itu tidak perlu dipakai lagi. Macam mana? Dia jadi kalau cakap dalam bahasa Arab, dia panggil al-ummi, tak ada bahasa kesalahan dia. Okey. Bahasa yang nak dibahasa tak ada dah. Kalau ada bahasa lagi bermakna lam alif tu Tak boleh pakai. tak boleh pakai. Sebab dia ada kita kena pakai. Dia kena semua jenis kena buang. Ya, faham. Bermakna ni jenis tak habis. Tak habis. Sebab lam tu lam jinsiah. Kenapa lam tu lam jinsiah? Mana jenis tak habis. Jadi sekarang dah macam Madi cakap tadi. Seolah-olah tidak ada lam alif. Tak ada. Ha. Tak, satu tak ada.